Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emrys Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi puding tutti frutti yang manis. Okay, mula-mula kita sediakan dulu serbuk agar-agar. Ni ada 10 gram serbuk agar-agar. Kemudian masukkan ke dalam periuk ataupun kuali. Masukkan juga setengah cawan gula. Kalau yang tak sukakan manis, boleh kurangkan sukatan. Masukkan juga sedikit garam dan tambahkan 3 cawan air. Masak dulu sekejap air agar-agar ni dan pastikan dikacau untuk nak elakkan agar-agar tadi tu berketul. Bila dah mula panas tu, bolehlah masukkan 2 kotak susu. Boleh pakai susu cair ataupun susu full cream. Nak wangikan lagi agar-agar ni, boleh masukkan sedikit esen vanila dan terus masak lagi. Bila bahagian tepi tu dah mula berbuih halus, menandakan susu tu dah masak. Bolehlah tutup api dan suamkan seketika. Sambil tunggu adunan susu ni sejuk, bolehlah sediakan filling dan juga bekas. Kita sediakan 3 jenis filling, strawberry, kiwi dan juga mangga. Kemudian calitkan bahagian tepi bekas tu. Saya gunakan bekas yang berukuran 4 oz. Kalau nak pakai 2 oz pun boleh, tapi dia punya sukatan tu agak sikit lah. Salah satu tips nak bagi filling ni melorot jatuh ke bahagian bawah bekas tu, pastikan kita punya adunan susu agar-agar tadi tu dah betul-betul sejuk. Kalau masih panas tu, bila kita tuang tu, dia akan turun ke bawah. Tak jadilah kita punya filling. Ni adunan susu tadi memang dia dah sejuk. Bila kita tuang tu, dia punya filling tu tetap di bahagian tepi bekas tu. Sejukkan dulu puding ni lebih kurang 2 jam dalam peti ais bagi dia sejuk lah. Kalau dah sejuk tu memang sedap dimakan. Ni dia puding tutti frutti. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut dan rasa dia pun sangat sedap. Paduan di antara susu dan juga perisa kiwi, strawberry dan mangga tadi tu memang sedap. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.